seorang remaja dari Durian Tunggal Alor Gajah, membuktikan bahawa kasih sayang keluarga tidak terbatas kepada keupayaan fizikal apabila dia memiliki ibu bapa yang merupakan orang kurang upaya OKU, bisu. Anak bongsu daripada dua beradik, Muhammad Nabil Muhammad Nazrul 18 tahun, berkata dia tidak pernah berasa malu memiliki ibu dan bapa yang mempunyai kekurangan itu, malah menganggapnya sebagai keistimewaan dan jalan untuk dia ke syurga. Menurutnya, sejak berusia 3 tahun dia telah diajar oleh ibu Nurul Huda Abdul Rahman 45 tahun dan bapanya Muhammad Nazrul Dollah 46 tahun yang mengusahakan warung cendol untuk menggunakan bahasa isyarat. Saya macam sama je, macam saya tak kisah pun kalau mak ayah saya ni apa ke ni ke semua saya okey je. Sebab saya tengok diorang sama je, macam semua boleh faham, semua boleh tahu and boleh marah semua macam-macam lah, macam orang normal. Macam so buat apa saya macam nak rendah diri ke, macam nak malu ke. So macam dia cakap tak boleh ni, semua saya tahu sama je, diorang macam kurang satu je. Semua manusia semua ada kekurangan. So saya macam anggap macam tak boleh, saya kena sama je. Jangan malu, jangan rendah diri kalau ada dapat mak ayah OKU ke. Okay, bahasa isyarat ni macam banyak kelebihan dia. So macam kita boleh jadi memudahkan orang OKU, memudahkan semua benda. Sebab kalau kita ni, kita orang normal ni ibarat macam dunia berasingan tau. Kita dengan orang pekak dia tak dengar. So bila ada kita ni, kalau kita pandai bahasa isyarat, so kita boleh gabungkan dalam bahasa isyarat kita ni. So diorang macam tak ketinggalan lah nak faham kita punya bahasa ke, nak faham kita punya situation ke. Tanya macam, ni mak ayah. Jaga elok, cakap macam tu. Macam ni. Sebelum kami berpindah di Melaka, waktu saya, memang mak ayah memang duduk dekat Selangor. Kat Bandar Tusin On. Kat Balakon. Lepas tu ada kejadian kemalangan yang disebabkan ayah kena pindah kat sini. Dia macam jatuh tangga waktu ketika nak membaiki lampu. Lepas tu memang kena pindah sini. Ada rumah kat sini sebab kerja kilang kan, tak boleh angkat berat. Okay, lepas tu ayah pun tak tahu nak pilih kerja apa, nak semua kerja apa. Dah pindah sini kan. Lepas tu atuk suruh kerja jual niaga kat depan ni. Lepas tu kita keep going lah. Dulu pasang kemah kecil je. Lepas tu sampai sekarang dah boleh, nak cakap ramai tu alhamdulillah lah.